alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Jadi alhamdulillah pagi ini kita nak buat perkongsian yang ringkas juga, di mana Al-Faqir atau saya ada menyatakan bahawa saya ingin berkongsi berkenaan dengan 15 orang para sahabat yang mempunyai riwayat daripada mereka berkenaan dengan kemuliaan malam nisfu Syaban. Jadi saya cuma nak sebut nama tu supaya kalau ada para pengkaji di luar sana yang berminat, of course mereka boleh mengkajinya. Dan siapa yang ada common sense, dia boleh faham bahawa apabila riwayatnya itu begitu banyak, pasti sekurang-kurangnya kelebihan malam nisfu Syaban ni mempunyai asas dalam syariat. Bahkan macam yang kita kongsikan sebelum ni, bahawa menurut Pusat Fatwa Umum Jordan, sebahagian sanadnya adalah sahih. Baik. Maka di sini adalah rumusan. Ini petikan daripada buku yang sedang saya siapkan, iaitu rumusan hadis-hadis berkenaan malam nisfu Syaban. Ya. Berdasarkan hadis-hadis yang telah dibentangkan, maka kita dapat membuat rumusan bahawa hadis-hadis berkenaan malam nisfu Syaban telah diriwayatkan melalui jalur 15 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah mereka? Saya nyatakan di sini. Pertama, Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Saidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu taala anhu, Sayyidatina Aisyah ummul mukminin kita radhiyallahu anha, Saidina Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Saidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dan kalau masih siapa yang melihat tontonan video sebelum ni yang dikongsikan sanad yang sahih, antaranya ialah melalui jalur Abdullah bin Amr dan juga Saidina Muadz bin Jabal. Yang ini dalam Musnad Imam Ahmad, yang ini dalam Mu'jam Tabarani. Baik. Kemudian daripada Saidina Ubay bin Ka'ab, pembaca Al-Quran terbaik di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah pun disebutkan wa aqra'uhum Ubay, sebaik-baik para sahabatku yang baik bacaannya, terbaik bacaan Al-Qurannya adalah Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memilih beliau untuk menjadi imam bagi solat tarawih. Okey, mengimamkan masyarakat bagi solat tarawih. Kemudian Sayyidina Abu Tha'labah Al-Khushani, kemudian Sayyidina Abu Darda Awaimir bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili, Sayyidina Uthman bin Abdul As, kemudian Sayyidina Auf bin Malik, Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, Sayyidina Yazid bin Jariyah Al-Ansari. Jadi hadis-hadis ini datang dengan pelbagai status sanad dan lafaz, termasuk sahih. Ya, termasuk sahih. Ada juga sahabat yang disebut secara mubham, maknanya tak disebut namanya dalam riwayat tersebut, cuma disebut seorang lelaki daripada sahabat Rasulullah SAW, seperti dalam kitab Fadail Syahr Ramadan oleh Imam Ibn Abi Dunya, wafat 281 Hijrah. Sebahagian riwayat lagi datang secara mursal, dan saya tak kongsikanlah mursal yang mana. Cuma tanpa syak lagi, hadis-hadis yang banyak ini saling bantu-membantu pada kekuatannya, sehingga hadis-hadisnya yang dhaif boleh mencapai status hasan li ghairih atau sahih li ghairih. Allah Maha mengetahui dan ilmunya Maha sempurna. Jadi secara common sense pun kalau kita fahamlah, pertama diriwayatkan dalam kitab-kitab yang utama oleh ramai para sahabat, pasti sekurang-kurangnya ia mempunyai asas dalam syariat, apatah lagi sebahagian riwayatnya mencapai darjat sahih.